Lokman lah ada tunang. Kalau kau tadi cakap Kak, item ni banyak plot twist. Kanda dengan Aslah dalam real life. Tapi Sophie sebenarnya dengan Mak Kodok. Daus sebenarnya aku malas nak cakap. Sebenarnya adik aku yang terpisah. Korang, akak cakap tu tak betul tau. Mana ada Lokman lah ada tunang. Muka Ufa. Kalau kau tadi cakap Kak, cakap saya Ufa. Tak ada. Mana ada? Tak ada lah. Okey lah, yang bertunang bukan Aufa yang bertunang. Aufa girlfriend pun tak ada. Ya betul, single bang. Single but not available. Aufa bertunang lambat lagi. Harry, pergi mandi. Akak macam mana sih kak? Alhamdulillah. Toilet lagi satu. Tak apa. Oh, sifat apa dia? Apa? Tak ada apa. Cincin tangan. Cincin di tangan apa? Siapa yang kuat sangat bau rokok ni? Betul-betul depan muka aku. Masuklah. Sebenarnya Lokman Kita bercakap tentang Aufa ni Kak. Kita nak ni Aufa. Okey. Fak backup. Tak ada. sebenarnya Lokman Musa yang tunang dengan Rina. Sekarang siapa mas? okay, sebenarnya kan dalam AI team ni banyak plot twist. Kalau kau rasa ni dengan ni, sebenarnya tak. Sebenarnya kau tak expect yang ni sebenarnya dengan ni. Macam tu. Faham tak real life? Orang gila babi lah. Plot twist banyak siut. Korang tak tahu kata AI team ni kuat plot twist. Ya betul, serius. Contoh kan, mandi pun Kak Bella suruh. Okay, contoh macam Harry kan. Kau nampak dia macam tak ada girlfriend, macam pakcik-pakcik tu kan. Tanpa dia dengan Melul. Aisyah. Faham tak? Dalam real life dia gitu. Dia plot twist gitu. Alamak, terlepas cakap lah. Pas lah. Sorry tu. Kalau macam maksudnya mampu Faham tak? Lepas tu Kanda nampak macam dengan Rina. bukan, salah. Sebenarnya Kanda dengan Aslah dalam real life. Tapi korang tak tahu. Nampak kan? Lokman kau nampak macam dengan Fa'an, tapi sebenarnya tak. Dorang ni rakan sekerja. Sebenarnya Lokman ni Tak payah sebut lah apa dah. Nanti tak payah sebut. rahsia. Okey lah, tak payah sebut lah. Kenapa? Mind blowing. Macam lari sangat tu. Apa ni? Plot twist maksiat ke? Alah, Adam ni acah-acah macam baik pula. Dia tak tahu kalau ada girlfriend pun pegang-pegang tangan juga. Maksiat lah tu. Bigat Adam ni. Apa kata kita ni? Lokman ni kata hang dengan Melul betul ke? Aduh, kantul lah. Kenapa kantul kan? Kenapa tak WhatsApp? WhatsApp lah Pak. Personal tu personal. Tak ada WhatsApp, WhatsApp hilang. Melul tu boleh masuk sebab kabel aku. Lokman ni sebenarnya dia gini, dia skandal dulu dengan Melo kat luar. Lokman kan, lepas tu Melo minta permintaan. Dia kata, B boleh tak I nak masuk AI team? B pakai kabel UB. Lokman benda je lah. Siapa tak kenal. Itu yang Melo boleh dapat masuk tu. Tapi Lokman humble. Nampak ada dalam konten kantoi tak tadi kan? Sebab banyak plot twist. Ya, ini aku dah reveal dah the truth. Orang sebelum ni cakap, ini partner dengan ni, partner ni. Salah. Korang tak tahu, share sebenarnya. Tahu tak share sebenarnya dengan siapa? Siapa kau? Share sebenarnya dengan siapa nama dia? Ipan. Sabah. Kau nampak Sophie kan, couple dengan Syami kan? Salah. Sebenarnya diorang semua propaganda. Diorang saja je untuk marketing apa semua. Tak. Sophie sebenarnya dengan Mal Kodok. Kalau kau tak percaya, kau pergi tanya Mal. Kalau tak percaya, okey, Daus. Okey. Daus sebenarnya, last lah. Daus sebenarnya aku malas nak cakap. Dia sebenarnya adik aku yang terpisah. Tapi aku tak bagi dia bercinta dalam AI team. Tak boleh.
Daus. Bagus. Sini kejap Daus. Aduh, ai. Aku dah pecah rahsia kita dah. Aduh, kantoi dah. Aku cakap, sebenarnya kau adik aku yang terpisah, betul tak? Astaga. Pecah rahsia dah ada. Macam rahsia pula dah. Aku dah simpan dah benda ni. Ibu dengan ayah tak bagi aku bagi tahu benda ni, tapi orang yang memaksa. Bagus, kenapa kau tak cakap? Kenal pula tadi cakap tak kenal. Tadi dia beritahu nama intro itu. Tak adalah, Aufar saja nak bagi tahu hati-hati Jangan sampai tak kenal siapa adik dia last train. Okey, Una dengan siapa? Patut Slim macam. Tadi kata last ni ada Una pula. Aduh. Tak, orang tanya. Okey, Una dengan siapa? Una sebenarnya dengan Aiman Junaidi. Bila bapak plot twist? Bila plot twist yang korang tak jangka. Una sebenarnya dengan Aiman Junaidi. Diorang selalu on call malam-malam kan. Sebenarnya diorang couple real life. Kak dengan siapa? Aduh, tu tak boleh bagi tahu. Adam Nazri. Kak dengan Adam Nazri. Aduh, jangan bagi tahu. Aduh. Diam apa? Aduh, kantoi. Ish. Aina siapa? Kan tu kita dah bagi tahu dalam konten Aina dengan Hafiz Hakim. Tak tahu Aina dengan Hafiz Hakim. Gila budak tu. Patut duk naik Satria Park. Aisyah. Oh, Aisyah. Aku tak tahu pula. Aisyah dengan Syami. Lo ni kat komen aku dia pun tanya talent kan. Lo ni dia pun tanya Alifan dengan siapa? Dia timurkan Aida. Alipe. Dengan siapa? Comel. Tu tak ada plot twist. Comel. Apa yang aku boleh bagi tahu Alipan. Comel weh, bini dia weh. Tobat weh. Nama apa dia bini dia tu? Nama apa tu? Apa dia? Alifan tu bini dia nama apa? Bella Cantik. Bella Cantik. Trace TikTok je Bella Cantik siapa? Bella Cantik putih tak fake. Aduh, yay. Ni yuk Bella Cantik. Bukan. Bukan. Teruk pula Asmaazim. Bukan. Alifan tak ada plot twist. Alifan natural. Boh lah sembang kacip ni. Macam orang isak gam dah aku ni. Pak, jaga diri Pak. Baik, thank you kak. Okay. Kau kat mana? Boleh ke? Boleh. Beres. Jaga diri. Baik. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Meh. Boleh Pak, aku nak pergi makan dulu Pak. Tak mau lebih-lebih. Takut habis. Dengan Daus. Dah aku tak mau lebih-lebih. Nanti takut berpecah belah habis. Lingkup kawan. Rina dengan siapa? Rina dengan Ufa. Oops. Aduh, jangan cakap ni. Sorry bro. Minta maaf, okay? Kasih lama mana orang. Okay, jom. Pak, beres lah. Nanti mari cyber Roger kali lagi. Beres. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.